Guys, saya ada satu cerita best. Nak dengar tak? Ini true story tau. Bukan dongeng Real. Cerita ni tuan-tuan tentang seorang influencer ni. Saya tak nak sebut nama dia siapalah. Kalau saya sebut, garanti semua tahu. Dia ni merasakan dia self-entitled for something yang dia tak deserve. Saya ceritakan kenapa. 2 minggu lepas, saya check in dekat Everton Hotel di Kelang. So, masa saya dekat counter receptionist tu, dekat sebelah saya ni ada seorang mamat ni. Saya nampak muka dia. Saya rasa macam saya kenal dia ni. Tapi saya tak tegur lah, kerana saya tengah busy nak uruskan bilik saya. Tiba-tiba tuan-tuan, saya terdengar something tau, yang saya rasa macam, aduhai, irritating dan so annoying. Tahu tak apa yang budak influencer ni cakap pada staff hotel? Dia cakap, saya ni influencer, follower saya ramai, dekat 40,000. So saya nak buat free review hotel ni. Nak tanya, ada tak rebate ke, voucher ke, token of appreciation ke, ataupun bagi makan dinner dan lunch percuma? Ada tak? So staff hotel ni cakap, sorry cik, kami tak praktis polisi tu dekat sini. Kami tak ada bagi advantage ataupun benefit kepada mana-mana influencer. Yang itu encik kena plan in advance dan contact management kami. So influencer ni cakap, takkanlah macam tu, susah sangat. Tak boleh on the spot ke? Okey, boleh tak you panggil manager you? So influencer ni minta staff tu pergi panggil manager dia datang. Selang beberapa minit lepas tu manager tu datang. Tapi tuan-tuan, saya tabik hormat dekat dia. Memang professional betul cara dia handle situation tu. Dia cakap apa tau? Saya ingat lagi. Dia maklum, sorry encik, dalam polisi kami memang tak pernah bayar mana-mana influencer untuk buat paid review. Tapi apa yang kami boleh buat, kami boleh berikan servis yang terbaik. Dan kalau encik memberikan sebarang review dekat konten encik, ianya satu publicity yang positif untuk pihak kami. Tapi macam mana pun cik, kami memang tak boleh berikan cik apa-apa benefit, token ataupun bayaran untuk sebarang review yang cik beri pada kami. Dia cakap ramai influencer-influencer yang follower lebih daripada 1 juta yang stay dekat hotel ni dan berikan feedback dan testimoni yang very positif tanpa mengharapkan sebarang bayaran cik. Dia cakap macam tu pada mamat tu lah. Sorry, bukan mamat, budak perempuan. Tapi budak tu tak puas hati tuan-tuan. Dia demand lagi. Dia mencuba lah. Dia cakap apa tau? Okey lah, tak boleh ke upgrade bilik saya? Saya bayar harga untuk bilik standard, tapi saya tak dapat bilik suite. Dalam hati saya tuan-tuan yang berdiri sebelah dia tu, meluat sungguh saya dengar. Macam mana you boleh cakap you entitled for all the privilege? You bukan influencer follower ramai mana pun.